Ya, salam satu Propa. Ya, Reza dan saya Marsha. Dan tentunya ini adalah suntikan gosip yang hangat menyengat. Ada yang rindu kat Marsha ni seminggu lepas gimana? Alah, adalah balik kampung minta jaga mak bapak kita. Minta Okey, lebih kita dah nak cerita pasal kau. Dan siapa attention seeker nak cerita pasal apa minggu ni? Kita nak cerita pasal ada artis ni. Dia kaki pukul. Kaki pukul? Kalau kau pukul lelaki tak apa, mak halalkan. Ini pukul perempuan. Alah. Ni ada cerita pasal artis yang dah berhijrah. Lepas tu tak laku. So macam alah macam tu. Kesian dia. Dan juga kita ada open house. Open house in digital Sdn Bhd dan juga Cuba Film. Cuba? Bukan Cuba. Cube Film yang mana Ellie dan juga Caca Marba ke sana. Kau kena jemput tak? I pergi, okey. You pergi tak tampak pun. Pergi. You jadi waitress. Kita Propa. I pergi, okey. VIP, okey. Ini adalah satu aktiviti tahunan Anjuran RIM di mana kita menjemput semua rakan-rakan kongsi kami, ahli-ahli RIM dan juga orang-orang media untuk menunjukkan terima kasih kita di atas segala kerjasama yang diberikan sepanjang tahun. Selain daripada ada makan-makan bersama-sama dengan rakan artis, apa lagi aktiviti yang ada pada hari ini? Kita ada mini konsert persembahan daripada 13 artis-artis yang di bawah ahli-ahli RIM itu sendiri. Ini antara yang dinantikan oleh semua penggiat seni. Hari ini saya amat happy sebab Ramadan sebulan tak jumpa kawan sebab masing-masing mungkin ada busy dengan benda lain. Lalu kita jumpa dekat event hari ini. Baguslah event diadakan event sebegini sebab kita dapat berkenalan dengan semua artis yang belum kita dapat kenal lagi. Event hari ini macam ramai yang support. Biasalah kita selalunya kita sibuk beraya, tapi tak ada salahnya kalau kita dah beraya bersama family and then kita datang pula sini beraya bersama rakan-rakan artis. Best. Nasib baik kami datang. Ayu, Damit, mungkin boleh komen sikit tentang event pada hari ini. Event pada hari ini adalah Rumah Terbuka in Digital dan Ayu adalah salah seorang daripada mereka. So, sangat happy sebab ini adalah first time Ayu dengan diorang. Ini adalah first time Ayu jumpa kawan-kawan. So, happy makan dia drink bersama. Bagi saya, event kali ini meriah. Seperti yang semua tahu, Cube Film memang meriah dengan artis dia yang havoc, yang popular. So, saya seronoklah bila dijemput datang kat sini. Terima kasih Maika Ang sebab jemput saya. Event ni meriah. Kita tengok ada ramai artis meriah. Biasalah kan, event raya pun memang kat mana-mana memeriah. Apapun saya ucapkan tahniah kepada In Digital yang telah menghimpunkan artis Malaysia. Mereka ni sering memperjuangkan hak-hak artis. Jadi time-time raya lah kita pun sama artis kadang-kadang ada juga yang tak kenal kan. Jadi time-time ni lah kita gathering sama-sama dan berkenalan antara satu sama lain. Event yang sangat-sangat grand. Saya sangat-sangat happy lah bila dijemput event ni. Dan bila saya masuk tadi melangkah masuk, saya tak sangka lah se-grand ni kan. Suasana rasa macam hari ni kita-kita aja kan. Kita artis-artis sajalah, rasanya macam sangat-sangat seronok lah. Event open house in digital yang pertama setelah 4 tahun kita dalam industri ini. Saya panggil semua rakan media, rakan-rakan yang bekerja dengan saya untuk memeriahkan majlis ni. Artis di bawah in digital. Okey, kalau apa yang nampak, inilah artis-artis yang sebahagian artis di bawah in digital lah. Event pada hari ini adalah Rumah Terbuka Hari Raya antara Cube Film dengan In Digital. Semua yang kita jemput datang dan actually benda ni cuma untuk ajak kawan-kawan untuk Hari Raya. I mean setahun sekali kan, apa salah kita semua berkumpul, macam itulah. Untuk penonton Propaganda, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya dan maaf zahir dan batin. Itu dia. Michael. Kau kenapa kau nak kena bakar rambut kau? Tak, mana tahu dapat jadi duta shampoo ke kan? Guna 2 jari saja. Suka promote dia. Okey, kita ada lagi satu open house. Tentunya majalah online Melayu kita. Online. Lagi satu. Ada lagi? Ada lagi. Apa nama tu? Apa nama? Apa nama? Kau lupa kan? Kita propas lah. Kau suka cuti satu minggu kau dah lupa? Lupa. Cik On, selaku founder kepada wuhuonline.com, mungkin boleh cerita sikit tentang open house pada hari ini. Hari ini wuhuonline.com mengadakan open house sambutan ulang tahun INF yang pertama. Jadi hari ini juga kita menjemput anak-anak yatim. Banyak artis datang, media-media. Mungkin suasana itu agak berbeza. Apa pandangan Ila? Sesuatu yang different bila kita buat untuk open house Hari Raya. Meriah sangat. Saya rasa memang berbeza. So anak yatim saya tengok tadi memang sangat-sangat happy, dapat makan, dapat beraya bersama-sama artis. Yang seronok sangat. Really a great event. I'm so happy I came. I'm really happy I came. I've seen so many friends here today. Dasha dah lama tak berlakon. Berlakon musik sikit. Tapi now starting to be more active and berlakon and modelling. And then
making an effort lah to datang event macam ni. Because sebenarnya Redcom pun dah banyak buat jobs untuk diorang. And it's so nice to see so many friends. Macam teruja sangat dapat hadiri event ni sebab ramai sangat kawan, and it's very nice to actually meet up with a lot of people yang sebaya dengan kita daripada jumpa budak-budak je sekarang kan. Sangat meriah. Sangat meriah. Macam-macam artis ada, macam-macam orang-orang production daripada Redcom datang. Dan saya terharulah dia orang menjemput saya sini datang. Saya sebenarnya sakit tekak ni tapi saya datang juga tak apa. Tempat-tempat untuk Redcom. Redcom for you. Hari ni Red Communications kami menjadi 12 tahun. Hari jadi 12 lah kami lah. Jadi kami meraihkan secara besar-besaran. Mungkin ramai tak perasan lah apa antara beberapa projek yang pernah dijalankan oleh Redcom sendiri. Over the years kena banyaklah projek. Golden Inchu, The Series, dan untuk Astro jadi kami Oh My English, kami buat Waktu Rehat dan banyak lagi lah. Selamat menyambut hari jadi yang ke-12 Film Communication. Alright, jangan ke mana-mana. Kejap lagi kita ada cerita tentang artis yang suka gitu. Macam gitu Tapi terbalik, jantan dan pukul perempuan. Oh, dijing. Tak boleh pukul perempuan. Ada flower horn. Gitu. Okey, kita kejap lagi kita kembali ya. Kita kembali. Mana kepala? Tak balance. Tambah lagi. Sugar daddy, istilah tu memang tak ada. Janganlah cerita pasal benda-benda yang memfitnah orang. Tapi betul-betul bila tukar dia lah, saya pun frust. Buat dia punya ni hari ni. Apa? Ya, apa yang kau bawa daripada kampung ni, Masya? Macam-macam ada kat sini. Okey, terima kasih kerana masih lagi dalam Propaganda Sajikan Gosip yang hangat menyengat. Cerita pasal filem. Filem apa dia? Salam Cinta, tentang seorang artis yang berhijrah kemudian berjumpa dengan seorang perempuan tua. Ini sangat-sangat mistik. Ya ke? Aku rasa lagi lah. Satu, kita nak bagi tahu semua orang baru-baru ni Reza sebenarnya dah kaya. Oh, amin. Sebab dia punya cerita Ruga Buddy. Yang terbitan dia punya company sendiri. Ya, Pardon Studio. Kita proper je lah. Nanti orang kata promote saya sendiri-sendiri. Tak, memang betul lah. You boleh tahan kaya. Cerita sikit secara ringkas, filem Salam Cinta. Salam Cinta sebuah genre Islamik, romantik dan komedi menggambarkan bagaimana setiap orang ada kelemahan dan setiap orang deserve untuk berubah. Dan kita sebagai masyarakat, sebagai insan, kita kena terima perubahan setiap orang dengan hati yang lapang. Di mana agaknya you mendapat inspirasi untuk membuat filem sebegini? Bila kita buat Tujuh Petala Cinta, teman-teman artis kita yang berlakon seperti Diana Amir, Ariel Zafril, tiba-tiba dia berubah. Dia ubah dia punya penampilan. Diana terus pakai tudung dan terus nak jadi orang yang mengikut ciri-ciri Islamik. Ini beri inspirasi kepada kita dan kita discuss dengan Cik David, kita discuss dengan Mio Syariman sebagai penulis skrip. Dia menuliskan sebuah karya yang sangat-sangat menarik, sangat cantik, sangat halus. Cerita sikit secara ringkas watak you dalam Salam Cinta. Watak saya sebagai Laila Ilzahra, seorang kira muslimah yang berpengetahuan tapi dia mempunyai kekurangan. Tapi kekurangan utama dia ialah dia seorang yang sombong. Lepas tu dia rasa dia bagus pada orang lain lah. Kekurangan dia tu akan diutrakan oleh seorang yang jejaka yang tak disangka-sangka. Saya memegang watak sebagai Nadia dalam filem Salam Cinta. Ada kelainan sikit sebab macam sebelum ni saya bawa watak komedi, and then watak serius, watak horror. Kali ni ada kelainan sikit apabila saya memegang watak sebagai model yang terkenal, kekasihnya pelakon yang sangat popular yang digelai sangat ramai peminat, dan bila dia dapat satu watak filem ustaz, so dia buat research dekat kampung, and then dia mula nak jauh dengan I. Dari situ tragedi bermula. Kak Madli ni saya first time berlakon dengan dia. Muka nampak serius bila datang macam oh seriusnya, tapi bila dah berbual dua orang ni dia sangat kelakar. Dia memang tengok dalam filem dia memang kelakar, dan luar pun dia memang suka buat kelakar. Dalam Salam Cinta saya berwatak sebagai Amirul. Amirul ni adalah pelakon popular yang sangat komit dengan kerja dia dalam lakonan tu. Dia dapat satu skrip untuk membawakan watak ustaz sebagai profesional punya pelakon. Mula-mula dia tak nak tapi dah dipaksa oleh manager dia buat. Dia sebab dia profesional jadi dia mendalami watak ustaz tu. Jadi dengan cara tu dia pergi ke satu tempat dibanting, dia cari ustaz-ustaz konon-kononnya. Dia nak tengok kehidupan ustaz tu macam mana. Tiba-tiba last dia terjatuh cinta pula dengan Islam, dengan karakter yang dicari tu. Dan masa sama juga dia tertarik, jatuh hati dengan anak kepada ustaz tu. Susah tak untuk membawa watak seorang ustaz tu dan untuk mendalami isi-isi makna skrip tu? Okey, bagi saya memang susah sebenarnya sebab macam mana saya nak develop daripada nakal pada separuh nakal, sikit nakal, lepas tu jadi baik, berubah sampai totally berubah terus. Jadi saya nak develop daripada sikit-sikit sebab kita berlakon bukannya hari-hari ikut dari scene 1, 2, 3, 4, 5
lama kan. Kita kadang scene 5 dulu, lepas tu baru pergi scene 1 kan, lompat. Jadi saya nak kena maintain dekat sini Amirul ni dah macam mana. Jadi dia susah kat situ lah. Jangan lupa saksikan filem Salam Cinta di Pawagam. Datang beramai-ramai. Selaku pengarah untuk teater Ruga Abadi, apa yang you nak sampaikan daripada Ruga Abadi dan apa maksud tersirat daripada Ruga Abadi? Ruga tu bermaksud satu tempat yang gelap dan dalam, dan badi tu kalau orang Melayu kata badi tu satu benda yang sial lah. Tema dia adalah pasal fitnah, bagaimana fitnah dan hasad dengki itu boleh menjatuhkan orang lain. Macam mana you dapat idea nak buat teater Ruga Abadi ni? Skrip Ruga Abadi ni diilhamkan dari satu skrip pentas yang bertajuk The Crucible karya Arthur Miller. Bila saya baca skrip tu, skrip ni menarik sebab ia relevan. Apa yang cuba kami sampaikan dalam teater Ruga Abadi adalah tentang, kalau kita tahu sihir memang salah guna lah, memang salah lah. Penggunaan sihir dalam masyarakat kita di Malaysia ni masih lagi berleluasa. Apakah akibatnya kalau kita menggunakan sihir? Rizal, yang tadi tu gimmick ke atau babak di antara tonton teater Ruga Abadi ni? Saya kurang jelas dengan soalan tu. Yang mana satu? Kawan-kawan yang rapat dengan saya mungkin akan dapat tengok apa yang anda tontonkan tadi. Sebenarnya benda tu jarang berlaku, dan biasalah apa saja, bukan saja dalam teater, apa saja yang kita buat, kalau kita dah memanggil sipulan, dia akan datang. Mungkin agak sukar ataupun senang membawa watak Siti Zulaikha. Sebenarnya sebab dia macam kita nak gambarkan dia seorang yang pendendam tu macam mana. Tambah pula kita ada tukaran karakter untuk membawa watak dua karakter dalam satu masa memang sangat susah. Kepada anda yang ingin menyaksikan teater Ruga Abadi yang akan ditayangkan di store Dewan Bahasa dan Pustaka pada 13 hingga 16 September ini, boleh dapatkan pas masuk yang berharga RM30 untuk dewasa, RM15 untuk warga emas, yang kurang upaya juga pelajar, di talian 0126024045 bercakap dengan Arna Saleh atau patung.studio@gmail.com. Mana yang lemah semangat, disarankan supaya datang bersama dengan orang yang boleh menenangkan anda. Jadi jangan lupa saksikan teater Ruga Abadi by Patung Studio. Dengan cerita Reza kena rasuk kat situ. Takut. I kena rasuk. Okey pun boleh. Ni kita nak cakap pasal fashion. You rasa I stylista ke tak I hari ni? Of course stylista. Ingat lagi tak? Azura Ketua. Sampai ketua lah kita pakai baju dia. Apa kata kita tengok apa yang stylista rekaan Azura sendiri. Propa. Kalau ditanya perakah fashion wanita muda yang berpotensi besar di negara ini, Azura dengan label fashion Azura Ketua adalah salah seorang daripada mereka. Dan hari ini saya berada di butik Azura Ketua di Taman Melawati Kuala Lumpur. Kita ingin melihat eksperimentasi Azura Ketua sama ada rekaan fashionnya, stylista atau Saya sekarang bersama dengan Azura Mazharudin. Dalam butik you yang luas ni, saya nampak banyak gaun-gaun wanita. Ada yang kembang, ada juga yang kuncup. Adakah Azura Ketua ingin dikenali dengan rekaan fashion untuk wanita sahaja? Azura Ketua menampilkan pakaian-pakaian wanita dan juga lelaki. Tetapi saya fokus kepada customer saya saja untuk lelaki ni. Sebab memandangkan orang-orang di luar sana pun lebih mengenali saya dengan rekaan wanita. Sebab bermulanya Azura Ketua dulu dengan rekaan-rekaan pakaian wanita. Apakah keistimewaan rekaan Azura Ketua ni kalau dibandingkan dengan pereka-pereka fashion lain, untuk sekali rakan-rakan you daripada UiTM semua? Kalau kita lihat Rizma Ruzaini, Hazwani Osman, Hatta Dolmat, mereka semua mempunyai kekuatan masing-masing. Kalau kita tengok Azura Ketua sendiri, saya memang meletakkan originality saya dari segi cutting. Maksudnya saya akan mengkaji bentuk badan seseorang itu sebelum saya memberikan sesuatu rekaan kepada mereka. Kabarnya baju ni pernah dipakai oleh Miss Tourism dari negara mana? Turnia. Ini batik ke? Macam mana? Mereka menetapkan satu tema batik kepada designer. Jadi saya dapat Miss Litonia, dia memang dah cantik, putih. Untuk memberikan kelainan kepada batik, saya tidak menggunakan batik secara straightforward. Maksudnya kain daripada batik tu yang cantik tu kita buat terus jadi baju, tak. Jadi saya gunakan teknik netting ni untuk memberikan sama-sama batik tu kelihatan daripada dalam. Ini siapa yang pernah pakai? Apakah inspirasi baju ni? Kita buat untuk Ramuna Zamzam. Ramuna dia cakap dengan saya dia nak pakai sesuatu dress tu yang nampak
nampak dia macam princess. Siapa yang pernah pakai ni? Yang ini sebenarnya salah satu rekaan kita yang bertemakan Lovebirds. Pada awal-awal dulu, gabungan warna-warna terang ni tidak mendapat perhatian sangat sebab kebanyakan individu di luar sana lebih gemakan gabungan colour yang soft saja. Saya come out dengan satu rekaan untuk fashion show MIFA. Selebriti yang pernah pakai adalah Juliana Evans. Cakap sikit pasal baju ni. Yana Samsudin. Kalau kita tengok dekat Twitter Yana Samsudin, dekat Facebook fanpage dan sebagainya, orang menggelarkan dia Puteri Yana kan. Yana pun datang, dia cakap dia nak nampak macam princess juga. Saya kata why not saya buat satu rekaan yang nampak konsep yang sama saja. Cuma saya ubah dari segi penggunaan fabric di bahagian atas. Sekarang adalah masa yang kita nanti-nantikan. Nak pilih mana satu pakaian Azura, rekaan Azura yang stylista dan first sekali saya nak tanya pasal baju Izra ni kan. Memang dia nampak menarik, nampak anggun, menawan di hari persandingannya kan. Apakah inspirasi baju ni? Apabila kita berjumpa dengan Izra Azminda, dia cakap dia tak ada konsep. Sebenarnya dia serahkan 100% kepada saya untuk mereka pakaian dia untuk dia nampak cantik, untuk dia nampak lain daripada hari-hari biasa. Bila orang memberikan 100% kepercayaan kepada saya sangat berbesar hati dan sangat seronok. Saya boleh meletakkan 100% rekaan saya ke dalam tu. Nampak kesungguhan, dia punya passion, dia punya cinta di dalam baju ni menjadikan Izrin sangat stylista. Satu benda yang agak kat baju ni mungkin dia punya batu-batu tu macam, saya rasa macam gula-gula. You letak gula-gula kat kedai tu, dia lekat and ada ribbon pula tu kan. Untuk pakaian ni agak Azura. Untuk pakaian yang gaun labuh ni, Yana nampak sangat stylista. Tetapi mungkin tanpa dengan ribbon di kepala, mungkin nampak lebih interesting, lebih nampak lebih menarik, lebih stylista katanya. Apa telah terjadi dengan Diana dengan baju merah you yang susah nak cakap. Saya rasa untuk rekaan ni Azura. Untuk pakaian ni sebenarnya dia nak nampak macam Barbie doll. Jadi saya buat baju ni hasil perbincangan memang sepenuhnya dengan ibu Diana Daniel. Preka Fashion ni sendiri sebenarnya pernah menjadi model untuk koleksi tahun berapa ni? Okey, sebenarnya baju yang ini saya pakai bukanlah saya jadi model lagi. Tapi macam ada satu photoshoot untuk salah satu magazine di mana dia nak buat pasal fashion designer. Jadi dia minta saya pakai baju-baju daripada collection saya sendiri. Untuk penampilan ni saya rasa sangat stylista. Sendiri pakai stylista. Ada a few station radio yang tak berikan kerjasama lah, tak nak mainkan lagu semua kan. Kalau boleh saya nak lari daripada persembahan yang saya pernah pamerkan. Dah lah, it's enough lah. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami di Propaganza dan bercerita pasal Man, Raja Lawak, juara Raja Lawak kita ni kabarnya kurang popular. Adakah kerana faktor usia, wajah, rupa paras? Kita bersama dengan Man, kita Propa. Gelak weh, lawak ni. Kita dah lama tak dengar tentang Mat. Apa perkembangan terbaru? Saya baru habis shoot dengan Million Picture, Spaghetti Kuala Lodeh. Watak apa tu? Saya dengan Acong, saya jadi jahat. Saya dengan Acong jadi budak nakal lah. Kebiasaannya juara dan juga naib juara akan menyerlah sehingga sekarang. Tapi Man agak kurang berbanding juara-juara yang lain. Kenapa agaknya? Juara tu bukan tiket untuk kita nak jadi popular, nak jadi glamour. Sebab semua rezeki yang kita dapat itu ditentukan oleh Allah. Kemungkinan besar rezeki yang sebelum-sebelum ni, juara-juara yang sebelum ni mungkin lebih dikenali sebab memang dah rezeki dia ditetapkan macam tu. Mungkin saya lepas saya menang, tiba-tiba ada program baru Maharaja Lawak. Jadi daripada situ nampak saya down sekejap lah. Waktu-waktu yang sebelum ni yang 1, 2, 3 kita tengok Pak Yus pun daripada musim pertama pun mula-mula pun dia tak naik juga macam sekarang. Kecuali lepas dia bergabung, lepas Maharaja Lawak tu dia bergabung sebagai jambu, baru sekarang kita nampak sinar dia kan. Dia ada dekat mana-mana je sekarang ni. Adakah ini membuatkan Man kena buat satu strategi untuk menaikkan nama you seperti mana you jambu? Saya sekarang ni lepas daripada program OGG tu banyak mematangkan saya lah. Maknanya dekat situ kita kenal siapa kawan kita, siapa lawan. Dekat sini kita ada komuniti lah, Raja Lawak yang benar-benar orang panggil sahabat lah. Mamat saya tak berapa sebab dia banyak kontroversi apa semua. Saya kadang-kadang takut bila saya kawan dengan dia nanti orang ingat saya jahat. Tapi bila kita kawan dengan orang yang tak berapa sangat, jadi macam saya suka tau kawan dengan Mamat sebenarnya. Dalam ramai-ramai kawan saya paling suka Mamat. Dalam saya punya handphone display Mamat gambar kau tau. Akhirnya tu minta pisau, tak ada pisau pun boleh. Pisau. Akhirnya pisau memotong orang. Pistol ada pistol. Masa saya masuk Raja Lawak tu saya paling suka Mamat tau. Dia sampai sekarang maknanya alhamdulillah Allah temukan juga aku dengan Mamat. Alhamdulillah, amin.
Sayang Paman. Saya pun gitu juga. Allah tu pertemukan saya dengan selepas saya berpecah. Pertemukan saya dengan makhluk yang sebaik macam ni. Rahim jangan ceritalah. Rahim memang dah baik lah. Saya bersyukur. Saya kalau duit dalam simpanan cukup, saya akan masuk Minang Man. Saya okey. Dah. Aku balik ya? Okey. Nasib baik. Sebenarnya tadi Mamat ada kat sini, dia duduk jauh, saya tak perasan dia. Saya cakap tadi, saya memang sebenarnya saya takut kawan dengan dia. Saya dah lah tak glamour, tak handsome, tiba-tiba masuk pula dengan kontroversi buruk macam ni, habis hidup saya. Tak apa Abang Man, yang penting lubang hidungmu tetap jadi pujaan hatiku. Kidding. Sayang Abang Man, Abang Man yang marah ya. Ni kita nak cakap pasal artis wanita ni yang very the hot ya. Siti Nurdiana. Ingat lagi ke tak? Kalau lupa sikit muka dia, Google saja. Ni nak dengar cerita. Dia dah berhijrah. Lepas tu berhijrah, kenalah tukar konsep lagu kan. Dengar-dengar cerita, I pun tumpang bersedih jugalah sebab katanya lagu dia tak dimainkan di radio. Kesian. Propa, kita tahu apa cerita, tak tahu, confused. Agak menyepi sekarang. Mana perginya Siti Nurdiana? Sebenarnya saya tak menyepi ke mana-mana. Saya memang masih ada dalam industri di mana saya memang tak ada lagu baru lagi setakat ni. Cuma saya banyak mengadakan persembahan untuk show-show yang private lah. Dalam proses untuk single di mana lagu tu lirik dia berunsur ketuhanan sikit lah. Kenapa agaknya Kak Nana sini tak muncul di kaca televisyen, di corong-corong radio? Adakah sebab sudah bertukar imej ataupun dah banyak sangat penyanyi kat luar yang baru datang masuk ke industri seni tanah air? Banyak faktor. Kalau ikutkan memang tak ada benda baru, tak ada album baru, produk baru. Macam radio pun lagu baru pun tak ada. Diorang nak mainkan lagu pun memang tak ada. Percubaan yang dulu album sebelum ni 2 tahun lepas pun tak menjadi. Memandangkan dengan imej yang dah bertudung ni, lepas ni Nana perlukan satu lagu yang sesuaikan dengan imej Nana lah. Kenapa agaknya kurang dapat perhatian daripada peminat kat luar? Adakah sebab kerana Nana sini dah berhijab ataupun konsep lagu tu dah tak sama dengan dulu ataupun macam mana? Wah, panas. Mungkin bukan rezeki Nana lah. Memandangkan lagu tu pun dah mengikut kehendak pasaran sebenarnya. Sebab lagu yang dulu, lagu yang dicipta oleh Adi Six Sense, dah ikut kehendak stesen radio nakkan lagu yang moden sikit daripada Nana. Nana cuba ubah style, nyanyikan lagu bergenre lebih pop alternatif sikit lah. Tapi mungkin salah persaturan kot. Peminat tak boleh accept ke, ataupun mungkin bukan jiwa Nana lagu-lagu macam tu. Sebab itulah tak berapa menjadilah. Ada a few stesen radio yang tak berikan kerjasama lah, tak nak mainkan lagu semua kan. Tapi it's okay lah, tak apa. Nana akan terus berusaha untuk memperbaiki apa yang kurang lah. Adakah you kecewa? Tak kecewa? Kecewa juga sebab kadang-kadang bila dengar radio, lagu-lagu yang macam simple, yang macam senang gila tu boleh popular kan. Sedangkan lagu yang kita nyanyi ni bukanlah lagu-lagu yang macam pungut tepi jalan ke apa kan. Memang lagu tu berkualiti, tapi tak tahulah apa sebab dia. Pun banyak artis yang dah keluar, tapi sebenarnya satu lagu je diorang dah boleh popular. Kadang-kadang diorang bagi peluang lebih kepada artis baru berbanding artis lama. Diorang rasa macam artis lama ni dah tak payah nak naikkan lagi lah. Nampak macam tidak puas hati dengan industri Nana? Pernah juga rasa tak puas hati kan. Memanglah kalau ikutkan kita dah buat yang terbaik. Kita pun bukannya jenis yang tak boleh nyanyi. Kita boleh nyanyi live. Ada sikit kecewa. Kita dah tukar genre tapi diorang tak support juga. Tapi kalau kali ni try comeback balik dengan lagu pop. Lagu pop semua orang boleh terima kan. So kalau tak boleh accept juga, tak tahulah. Allahualam. Itu dia Cik Puan bola-bola. Okay, kita doakan semoga Cik Puan Siti Nurdiana orang kata berjayalah. Ni cerita pasal Nas Adila yang tak kurang hebatnya juga. Dengan cerita dah buka studio tarian sendiri. Kabarnya telah mendapat sebuah Fair Lady, mulut orang Melayu Fair Lady daripada seorang datuk. Fair Lady daripada seorang datuk. Dan kena tipu pula 50,000. Sekarang ni siapa yang bayar kereta tu? Datuk tu ke, Fair Lady ke, Nas Adila ke 50,000? Go figure. Propa. Nama penyanyi ini tidaklah semegah nama penyanyi Datuk Siti Nurhaliza, tetapi rezeki dia melimpah ruah, sana sini mendapat tawaran. Dan terbaru dia telah melancarkan studio miliknya sendiri, iaitu tak lain tak bukan Nas Adila. Cerita sikit, studio ni hasil titik peluh sendiri ke ataupun sebenarnya ada perkongsian dengan bakal suami ke, bakal tunang ke? Ini hasil titik peluh Adila sendiri. Usaha Adila sendiri sebagai duta produk di Apple Fiber. Memang Adila tubuhkan studio ni adalah untuk
untuk Rasa macam pelik juga kan. Adila ni tak adalah macam Siti Nurhaliza kan, banyak keluar TV sana sini. Tapi macam mana Adila boleh dapat duit yang banyak Adila memang suka bekerja keras. Adila tak suka duduk diam. Macam-macam Adila nak buat. Walaupun nama tak segah mana, tak selalu keluar TV kan. Tapi kontak tu ramai. Nak timbul pula isu mengatakan Adila tu kan kenapa ada kereta mewah, kata Fair Lady. Dengan cerita kita Fair Lady tu diberikan oleh orang yang istimewa ataupun sugar daddy. Sugar daddy istilah tu memang tak ada sebab Adila sendiri pun nak sesuatu Adila akan usaha. Sebenarnya kereta tu pun memang Adila diberi pakai oleh company. Status Adila dalam company tu sebenarnya apa? Sebagai bakal isteri kepada pemilik tu ke? Tak mungkin sebab owner dia sendiri pun wanita. Sebelum ini Adila pernah muncul dalam propaganda mengatakan yang Adila bakal berumah tangga, tetapi rupa-rupanya hanya propaganda sahaja di mana Adila hanya berkahwin dalam sebuah drama. Dan disebabkan itu ada orang mengatakan Adila ni seorang artis yang sengaja create propaganda kerana ingin mencari publicity murahan. Itu pandangan orang. Kontroversi yang timbul ataupun perkara yang timbul, isu yang timbul semuanya bukan Adila yang reka. Sebab benda tu dah orang nampak and then orang nak tanya. So timbullah isu yang bukan-bukan. Di awal kemunculan semula Adila dengan imej baru, Adila ada nyanyi lagu Bidadari kan, betul? Dan lagu itu dengan cerita memang dah buat penggambaran muzik video di Indonesia, mendapat publicity daripada media. Tapi sampai law ni tak ada pun keluar. Betul ke dengan cerita muzik video tu di ban? Pasal muzik video Bidadari Sugar memang Adila shooting kat sana and then dah buat publicity juga di Akbar Malaysia. Adila pergi record kat sana semua, tapi masalahnya hasilnya kurang memuaskan sehingga kan Adila sendiri pun tak nak pasang, tak puas hati dengan pembikinan di Indonesia tu. Mungkin Adila salah pilih production ke tak tahu, tapi Adila rasa lebih baik ambil production kat Malaysia kan, dengan kos pergi sana lagi semua. Memang itu satu kerugian sangat. Ataupun ia ada melibatkan dengan kes penipuan duit? Lebih kurang lah sebab kita dah bayar semua full and then dijanjikan untuk buat video klip tu. Adila minta storyboard pun dia tak bagi. Berapa kerugian yang Adila hadapi? Adila pergi sana 2 kali, okey, 2 kali and then shoot semua dekat nak sampai 50 juga. Sampai 50,000 hanya untuk muzik video yang tak jadi keluar. Di sana dia punya orang punyalah ramai, kru-kru dia, tapi shootnya tak apa-apa. Memang satu penipuan lah di sana. Siapa sebenarnya yang mengenalkan Adila dengan pihak yang menipu tu? Rakaman lagu tersebut di Indonesia. So pihak studio di sana yang kenalkan. Disebabkan dah kena tipu tu memang tak ada langsung muzik video untuk Bidadari Sugar tu? Tak ada. Adila still keep in touch dengan orang di sana untuk mengganti balik lah. Ataupun mereka akan ganti dengan lagu. Tengoklah macam mana. Macam dah malas nak fikir pasal tu lagi. Pengajaran buat Adila lah. Kelas Nas Adila shoot sampai ke Indon je. Lain kali shoot kat Sabah je senang 2 jam je. Flight sama juga. Kidding, jangan marah. Ni, ingat lagi tak pelakon yang sangat the vast, the handsome dengan cerita pandai nyanyi juga. Kita nak tahu juga apa perkembangan terbaru dia dengan cerita sekarang dia very dia memilih watak kan. Lagi satu lagi kakak Kanera, Nanera, Nanera pun boleh. Kak Era, kenapa tolak watak Tun Siti Hasma? Di mana? Propa? Tak baik tau. Saja. Adakah you memang nak teruskan dunia lakonan you ataupun memang you dah tak nak nyanyi lagi? Saya sentiasa menganggap diri saya sebagai orang seni tentulah. Saya tak membataskan diri saya pada berlakon saja ataupun muzik saja. Selagi apa saya terdaya untuk buat sama ada berlakon ataupun menyanyi, saya akan fokus. Mungkin orang nampak di situ je yang saya berlakon dan juga saya menyanyi, tapi selain daripada itu saya juga kompos, menulis lagu dan saya menulis skrip. Saya brainstorming screenplay untuk projek-projek yang syarikat saya bakal keluarkan. Saya kalau berlakon di TV, kalau saya buat drama siri, kebanyakan watak yang saya main adalah watak Mat Cintan. Jadi orang suka tu kan. Tapi pada saya sebagai seorang aktor, masih banyak ruang yang perlu saya susur daripada segi lakonan dan macam-macam lagi lah. Saya mungkin belum pernah cuba genre-genre komedi ataupun genre horror, thriller, psycho thriller ke, even action sendiri pun memang kurang. Sekiranya saya nak membuat kemunculan di layar perak, saya rasa saya akan jadi sedikit selektif lah. Maknanya saya tengok naskah tu,
skrip tu macam mana. Kalau boleh saya nak lari daripada persembahan yang saya pernah pamerkan di Kaca TV. Bila agaknya nak keluarkan single terbaru, nak menyanyikan lagu semula bila? Dalam waktu terdekat ni mungkin saya tak akan keluarkan album, tapi yalah orang kata di era teknologi kita ada broadband, kita ada YouTube apa semua ni kan. Dan ramai artis yang ada YouTube account sendiri. Itu sebenarnya mendekatkan lagi selebriti dengan peminat. Benda yang paling baru yang saya buat adalah saya dah menubuhkan satu produksi yang mana ada saya, ada Zain Rafiq, ada Sen Rafiq dan juga ada Ahmad Fairuz yang mana dia dulu menjaga Rafiq. Kami ni semua memang peminat tegar filem. Kami suka buat filem. Kalau Allah tentukan ada rezeki dan ada bahagian untuk kami akan muncul sebagai satu tim yang membawa produk sendiri. Sebagai satu produksi, sebagai pengarah, sebagai pelakon dan kami tackle semua sudut lah. Ramai yang tahu tentang pemilihan watak untuk teater Tun Asma. Jadi Era Fazira dikatakan tidak menerima watak itu. Kenapa agaknya? Correction, ayat tu biar betul. Bukan saya tidak terima, malah saya sangat-sangat teruja dengan watak yang ditawarkan sebelum ni. Tetapi kerana mereka beralih date, diorang tangguh ke date yang lain. Di mana date yang diorang dapat slot dari Istana Budaya, saya pula yang tak free. Apa yang dah ada saya memang dah block dah. Dan saya sangat-sangat teruja, sangat-sangat excited nak melakonkan watak Tun Siti Asma. Dah buat homework, dah berjumpa, dah saya dah buat apa yang sepatutnya saya nak buat. Tapi betul-betul bila tukar date lah, saya pun frust. Saya lebih terkilan lagi sebab saya dah turn my good friend down. Dia mengharap Umi punya first project. Tun Siti Hasmah sendiri memberi kepercayaan kepada saya. Dua perkara ni yang membuat saya sangat-sangat ralat lah. You tak dapat join production ini, agaknya macam mana feedback Umi Aida tu sendiri? Sebelum diberitahu, saya sendiri agak berat sangat nak beritahu dengan dia. Jadi saya bagi tahu pihak Istana Budaya dulu. Kona dulu. Pergi ke sana, cakap saya minta maaf, saya tak boleh buat date tu. Saya sangat bercanggah. So dia orang macam tak percaya. Biar betul. Takkan tak boleh buat. This is your friend's project kan? Betul. Saya dah check banyak kali dah. Betul. Saya double check dengan production house. Pun the project yang dia orang plan to on. Saya tak ada pilihan. Sehinggalah Umi hubungi saya terus. Tanya betul ke? Dengar tak jadi buat. Tak dapat buat. Saya kata betul makcik. Minta maaf sangat. Dia agak terkejut tetapi Alhamdulillah mungkin sebab dia juga seorang artis maka dia tahu masalah kalau dah date dah bercanggah. Dengan cerita yang pengganti untuk watak Tun Asma itu digantikan dengan Lisa Surihani. So apa komen Era sendiri? Saya rasa itu satu pilihan yang tepat. Lisa Surihani itu sendiri mempunyai peminat yang tersendiri. Dia pun belum pernah beraksi atas pentas dan saya tahu beliau juga ingin sangat beraksi atas pentas. Semestinya dia mampu membawa watak Tun Siti Asma sebaiknya. Saya tak terkilan lah kalau Lisa memegang watak Tun Asma tu. Tak, saya sangat-sangat teruja dan kalau boleh, kalau ada kesempatan saya sendiri nak datang nak tengok. Cukup-cukuplah cakap pasal saya. Tak payah lagi nak panjang-panjangkan cerita pasal saya. Tengoklah mulut orang kan. Kita tak boleh nak cakap apa. Nampak tak? Itu aksi-aksi seorang kaki pukul wanita. Awak pukul saya. Sebab I tak suka you. I ada awet baru, vokalis kumpulan I Am Nita. Siapa tu? I akan google sekejap lagi, tak kenal. Alright, ni kisah pasal Hafiz yang kaki pukul. Okey. Apa ni? You Atilia? No. Bukan Atilia. No, aduh. Propa. Satu lagi, last. No. Atilia, mungkin you boleh ceritakan sikit event hari ini. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa buat saya kerana ini adalah hari pertama saya dan ibu saya melakukan menjayakan konsert pertama kami walaupun dia ala-ala mini concert and it's a charity concert. Konsert ini adalah untuk mengumpul dana untuk disalurkan kepada Persatuan Ibu Tunggal Mas Merah dan malam ni celebrate single mothers lah. Bagaimana you boleh terfikir untuk membuat konsert charity bersama ibu sendiri? Ibu saya pun masih aktif menyanyi dan saya pula aktif menyanyi sekarang. Jadi satu cita-cita yang saya simpan daripada saya kecil lagi ingin menyanyi bersama. Jadi ini adalah salah satu cita-cita saya yang tercapai. InsyaAllah tahun depan kita akan buat lagi. Tak susah ke bekerja bersama dengan ibu sendiri? Mungkin dia lebih master tentang muzik nak berbandingkan dengan Atilia. Mungkin sentiasa ada komen tentang Atilia. Apa pandangan you sendiri? When it comes to my career, dia tak terlalu menjadi seorang ibu. Dia seorang kawan. Ibu adalah seorang yang tidak pernah menyuruh-nyuruh saya membuat apa-apa pun. Dia bukannya yang I told you so punya mother kan. So dia macam suka hatilah nak buat apa. Tapi kalau ada masalah, dia datang kat mama. Kita orang tidak mempunyai masalah untuk bekerja bersama. Kalau nak gaduh pun macam paling lama pun saya gaduh dengan dia 2 jam kot. Lepas tu saya call dia balik. Kabarnya Atilia sudah pun mempunyai kekasih di dalam hati dan lelaki itu mungkin sama bidang dengan Atilia. Komen ni sendiri. Saya pun dah keluar dengan dia dah beberapa tahun dan kami sangat memahami each other.
Tak ada masalah lah. And it's very, apa orang kata tu, low profile punya relationship. Nothing interesting pun. Kita orang pun dua orang yang sangat boring sebenarnya. InsyaAllah kalau ada jodoh nanti semua orang pun akan tahu. Doa-doakanlah. InsyaAllah kalau tak tahun ni pun nak habis. InsyaAllah tak tahu tahun depan ke apa. I don't know. Hopefully soon because saya nak anak. What can I say? I have no comment about it. Cerita. Oi, sekali. Oh, terbalik salah. Tak apa. Tunggu lawyer I datang. Ada cerita pasal Hafiz yang kabarnya suka pukul perempuan. Ya ke? Oh, sebab itulah I dengar cerita dia tinggalkan girlfriend dia Zahiri. Siapa tak nama dia pun boleh. Zahira Razi. Jangan salah bukan Zahirul Azim nanti dah dua lawyer sampai kat engkau dan juga ni cerita pasal apa tadi? Pasal apa? Dia bawa dia punya girlfriend yang vokalis I Am Nita tu. Kalau tak kenal, Google saja. Dia bawa pergi open house kat Sarawak. Bawa open house pun nak gaduh? Tis. Tak. Dengar cerita dia tinggalkan girlfriend, ex-girlfriend dia sebab perempuan ni. Zahira Razi. Hai. Seseorang ke? Saya tunggu kawan. Kita orang nak interview sekejap boleh tak? Alah, bolehlah sekejap je. Tak lama. Kita orang just nak tanya pasal you dengan Hafiz macam tu je. Boleh? Bolehlah. Okay, Zahira Razi, kita terbaca dalam blog dan juga dalam magazine mengenai hubungan you dengan seorang bintang reality iaitu Hafiz AM. Sejauh mana hubungan you dengan Hafiz tu? Macam yang dia kata dekat dalam magazine and everything, that kita orang memang kawan rapat. Adakah memang you seorang girlfriend kepada Hafiz tu ataupun macam mana? Itu dulu, but now kita orang dah tak ada apa-apa lagi dah lah. Kenapa? Tak ada jodoh kot. Kita nak tahu juga sebagai seorang girlfriend kan, mesti you akan tahu juga selain daripada personal life dia, you mesti akan tahu juga tentang apa yang berlaku pada dia, especially tentang kes dia disamai dengan harga 200,000 oleh seorang bekas pengurus pentas dahulu kan. Kalau pasal kes saman dia tu, sebenarnya saya tak nak komen apa-apa. Sebab masa kes tu jadi pun, saya tak kenal dia lagi, saya bukan dengan dia. Tapi dia katakan mencederakan seorang wanita, seorang perempuan yang bekas pentas itu. Jadi adakah dia memang seorang yang panas baran ataupun seorang yang kaki pukul? No comment. Tapi saya serik lah. Serik tu maknanya apa? Serik sebab you pernah kena dengan dia. No comment lah. Saya serik. Tu je, saya serik. Kita dengar cerita punca putus juga. Adakah mengenai sebab ada kaitan dengan Hafiz mempunyai seorang perempuan lain yang merupakan vokalis kepada band I Am Nita? Tak tahulah. Kalau betul lah diorang bersama pun, tak apalah, saya doakan yang terbaik je untuk diorang supaya dia dapat hidup yang lebih baik lah. Ketika itu Hafiz membuat open house di Sarawak di rumah dia. Dia menjemput vokalis I Am Nita itu, bukannya you sebagai girlfriend dia. Adakah you tahu tentang kejadian tu? Actually saya tak tahu apa-apa. Yang saya tahu memang dia ada buat open house dengan Cats FM. Yang itu saya tahu. Tapi pasal dia jemput I Am Nita ke, dia jemput mana-mana kawan-kawan perempuan dia ke, memang saya tak tahu. Sebab memang saya tak boleh pergi ke sana pun. Dia memang tak ada mention dekat you yang dia nak bawa vokalis? Tak ada. Dia memang tak ada beritahu apa-apa. Yang saya tahu memang dia buat open house je. Setelah apa yang berlaku, ada tak Hafiz contact you untuk nak selesaikan dengan cara yang baik ke? Kita ada jumpa last hari tu. Dah lah, it's enough lah. It's enough sebab saya pun tak nak panjang-panjangkan benda ni. Saya tak nak cakap dengan dia lebih-lebih pasal benda ni sebab saya kena jaga juga apa yang saya ada sekarang. So saya tak nak dia berterusan. Teruskanlah sokong dia, tapi pasal saya dengan dia ni cukup-cukuplah cakap pasal saya. Tak payah lagi nak panjang-panjangkan cerita pasal saya. Saya harap dihentikan. Kiranya penonton menghentam untuk kritik you macam alah perempuan ni nak tumpang glamour Hafiz ke apa? Mungkin you ada explanation kepada mereka sendiri. Kalau nak kata saya tumpang glamour Hafiz, rasanya daripada awal relationship saya dengan dia, orang reporter dah kejar saya untuk tanya kesahihan antara saya dengan dia. Saya dah boleh buat statement, tapi saya keep quiet. Saya just continue life saya. Saya just buat kerja saya. Saya tak nak tumpang glamour dia pun. Sebab saya pun ada cara saya sendiri juga untuk saya cari rezeki. So saya rasa tak payahlah tumpang glamour siapa-siapa kot. Kali ni kita tak nak tanya pasal saman menyaman ke atau kena tolak ke apa kan. Tapi kita nak tahu pasal Hafiz dengan bekas kekasih yang dahulu, Zahira Razi. Allah, kekasih apa lagi ni? Saya malas nak cerita pasal peribadi saya sebab itu hal peribadi saya. Kalaulah saya dah ada berpunya dan saya akan bagi tahu. Kita dengar cerita yang kononnya Hafiz seorang yang panas baran. Hafiz seorang kaki pukul.
Kaki pukul. Apa benda pula kaki pukul? Tak elok. Wal fitnatul rasyani minal qad. Siapa yang kenal saya, mereka tahu. Janganlah cerita pasal benda-benda yang memfitnah orang. Tak elok. Punca putus dengan Zahir Razi tu pula kita dengar lah. Apa yang saya boleh katakan, saya berkawan sahaja. Mana ada saya mengeluarkan statement yang dia girlfriend or apa. Kita orang cuma rapat sahaja. Benda ni it's hal peribadi ya. Certain things that I can share, but certain things that I cannot share. Kononnya punca putus dengan Zahira Razi tu adalah berkaitan dengan vokalis band I Am Nita. Siapa vokalis I Am Nita? Ya Allah. Mana ada. Aku dah stres lah. Apa benda ni? Berdosa ni. La ilaha illallah. Teruk benar PC Playboy no. Pandangan orang dengan aku kan. Mana ada. Walillahi ta'ala. Demi Allah. Saya kata. Memang saya tak ada bendanya. Jadi saya cerita ni semua mengarut. Zahira Razi memang saya kenal sebab dia kawan saya. Tapi I Am Nita tu cerita mana pula siapa tu? Kita sebagai manusia memang akan ada orang tak suka dan ada orang yang akan sukakan kita. Kita tu semuanya hanya sekadar usikan or bualan orang. Kalau betul pun saya ada couple, saya ada, yang pertama sekali saya akan bagi tu ibu bapa saya. Kepada semua peminat saya, jangan lupa untuk saksikan saya punya rancangan terbaru saya iaitu Awana Indonesia, dan kepada anda semua teruskan menyokong saya dan saya akan sentiasa berada dengan anda semua. Banzai yes. Semua. Masya, kenapa tangan kau ada kertas? Biasalah, hari ni hari skrip sehari. Tengok. Bersegi-segi. Cantik. Sebenarnya ni is CV. CV. Aku punya kertas tengok. 2 kali 1, 2. Nampak sangat kat sekolah aku nakal kan. Okey, nak cerita sikit kepada anda. Kepada yang suka lawak. So pandai pun betul lah. Tentunya kita ada program Maharaja Lawak Mega 2012 kembali. Dan tentunya hot seat voting. Anda boleh undi kumpulan-kumpulan yang Masya akan sebut. Bermula pada 5 September pukul 6 sampai 17 September pukul 12 tengah hari. Berapa orang peserta? Kita ada 27 peserta. 27? 27 y'all. Ada 2 solo dan 25 berkumpulan untuk mengejar top 3 final itu. Gitu. Okay, kepada anda yang suka undi-undi ni memang kata ikhlas, suka sedekah kan. Anda boleh buat undian di nampak sangat aku tu macam inilah. www.maharajalawammega.com.my atau vote dalam Facebook. Pun boleh. Okey, kumpulan yang bertanding. Ada Ketampi. Ketampi ya. Syam. Kita ada glamour tak perlu. Perlu ke? Cloud. Memang cloud lah juga. Syarifah Syora pun ada kan? Oh, ada Apa nama dia punya kumpulan? OCDC. OCDC. Tak apalah. ICU. Ramai lagi lah kita. Alright, dan itulah cara-cara anda nak mengundi Maharaja Lawak ni semua. Dan kepada anda yang masih lagi tercari-cari di manakah kami berada dalam Twitter dan juga Facebook, senang aja. Buka laptop ke iPad ke apa benda segala benda Allah tu. Type www.facebook.com/palang-propaganza. Tekan like. Atau Twitter pun boleh. Twitter.com Propaganza Ria. Palang kan dia. Alright, dan Masya pun ada Twitter, Masya Milan. Dan Reza Muhammad. Ya, dan Ellie Arifi pun ada juga. Yes, Russell Mike Rodriguez. Alright, dan Ferdinand. We have the Kaka and the Zizan. Passport warna Bring me merah. home, bring me go. Goodbye. Bring me go tajuknya. Propa. Sudah cukup lama aku tunggu saat ini. Sejak kali terakhir kau hantar pulang, hidup sungguh sepi. Tolong jangan bilang mama, tolong jangan bilang papa, malah jangan bilang teman karibmu, jangan bilang sesiapa. Buku merah jangan lupa bawa, moga-moga belum tamat tempo. Kali ini kita pergi lebih lama, pergi lebih jauh. Ayo bawa aku pergi. Pacu laju, kita lari dari reality.
Muka dalam kaca, topi berceloreng, sarung tangan hitam, atas muka ada topeng. Hanya perlu sio, tidak tekan loceng. Virus sudah sampai, cepat terjun dari loteng. Kita terus ke sempadan, aku pacu engkau bonceng. Bawa bekal air, muka cuci air bopeng. Lari dari kewajiban, tanggung jawab ponteng. Lari dari kenyataan, mula kisah dongeng. Tinggalkan dataran puncak dunia kita duga. Tinggal kemewahan, cuba cara hidup purba. Lari-lari baling bola saja depan dua. Sambil cari yeti kita boleh cari Tinggalkan dataran puncak dunia kita duga. Tinggal kemewahan, cuba cara hidup purba. Lari-lari baling bola saja depan gua. Tidak jumpa yeti, moga-moga jumpa syurga. Ambil tahu hidup kita tempuh untuk apa saja. Tidak kira mana kembara membawa, kita akan bersama.